Bismillah, tiada kasih di dunia yang menyamai kasih ibu dan ayah. Mereka berkorban tanpa meminta balasan. Sinar syurga mempersembahkan doa untuk ibu bapa. Pernahkah kita terhenti sejenak dan mengingat wajah ibu yang pernah berjaga malam untuk kita? Atau ayah yang diam menahan penat demi rezeki di tangan kita? Mereka mungkin tidak meminta banyak. Cukup sekadar doa tulus dari anak yang mereka besarkan dengan cinta. Selagi mereka masih ada, peluklah mereka dengan kasih dan syukur. Dan jika mereka telah tiada, kirimlah doa, kerana doa anak soleh adalah hadiah yang paling berharga di alam sana. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbi irhamhuma kama rabayani sagira. Wahai Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku, sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku, luaskan kubur mereka, dan kumpulkan kami semula di syurga-Mu nanti, di bawah naungan kasih yang tidak bertepi. Kasih mereka tak terbalas dengan dunia. Tapi doa, itulah tanda cinta yang kekal selamanya. اللهم اجعلنا من أهل البركة والجنة. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan ahli barakah dan syurga. Jika doa ini menyentuh hati kamu, jangan lupa kongsikan kepada yang lain. Kerana mungkin, dari perkongsianmu, Allah mengurniakan rahmat kepada ibu bapa yang lain. Please like, share, comment. Amin. Terima kasih.